Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Masa'al khair. Ustazah doakan semua orang berada dalam keadaan baik, sihat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan kelas walaupun dalam keadaan PDPR. Jangan patah semangat. Okey. Tak lama lagi kita nak exam UPKK. Jadi teruskan bersemangat. Baiklah, untuk hari ini Ustazah akan masuk lebih kurang dalam 3 tajuk. Dua tajuk besar. Dalam dua tajuk besar tu ada 2 tajuk lah. Okey. Baik, kita teruskan dengan pelajaran yang keempat, Ad-Darsu Ar-Rabi', iaitu At-Tuyur wal Hasyarat, burung-burung dan serangga. Al-Wahdah Al-Ula, pelajaran yang pertama kita akan belajar At-Tuyur, burung-burung. Taqa'ul hadiqatut tuyur fi asimati Kuala Lumpur. Terletaknya taman burung ni dekat Kuala Lumpur. Wahiya qaribatun minal masjidil watani. Dan dia berdekatan dengan masjid negara. Innal hadiqatu wasi'atu wa jamilah. Taman burung tu besar, luas dan sangat cantik. Fiha tuyurun kathiratun mutanawwi'ah. Dalamnya terdapat pelbagai jenis burung. Wa minha tuyurun mahaliyah wa mustawradah. Terdapat antaranya burung-burung tempatan dan burung-burung yang diimport. Alright. Seterusnya muka surat 27, Anwa'ut tuyur, jenis-jenis burung. Na'amatun, burung unta. Dikurumiyun, ayam Belanda. Batotun, itik. Dajajatun, ayam. Tawusun, burung merak. Hamamatun, burung merpati. Babwa, burung kakak tua. Urabun, burung gagak. Sokrun, burung helang. Okey. Buka muka surat 28. Okey, yang mufrad ni maksudnya 1, al-jamak maksudnya 2. Okey, ini perkataan ni dia bila dia 1, bila dia seekor, dia jadi yang inilah perkataan asal yang kita belajar tadi. Tapi bila dia tukarkan kepada jamak, dia jadi banyak sikit berbilang-bilang lah perkataannya. Babwa, seekor burung kakak tua. Babwawatun, banyak burung kakak tua. Sokrun, seekor burung helang. Sokurun, banyak burung helang. Tawusun, seekor burung merak. Tawawishun, banyak burung merak. Usfurun, seekor burung pipit. Asofirun, banyak burung pipit. Urabun, seekor burung gagak. Ghirbanun, banyak burung gagak. Na'amatun, seekor burung unta. Na'amun, banyak burung unta. Wazitun, seekor angsa. Iwazzun, banyak angsa. Okey, seterusnya muka surat 29 ni, yang atas ni ada latihan. Awak bolehlah jawab. Fil yaumil ahadi madi zahabtu ila hadiqatu tuyur wa ra'aitu hunaka. Tengok ni gambar yang pertama, gambar apa? Lepas tu tengok gambar kedua. Jadi awak boleh jawab. Awak boleh buat sendiri soal jawab ni. Alright. Okey, seterusnya yang ini tak ada apa, yang ini cuma penerangan lah berkenaan dengan tajuk. Ini macam nilai murni daripada tajuk itu. Okey, seterusnya kita tengok Al-Wahdah As-Saniyah, iaitu Al-Hasyarat. Pelajaran yang kedua iaitu serangga. Okey. Ana nahlun uhibbu an ashrabu rahiqal azhar. Saya lebah. Saya suka minum madu bunga. Ana ummu arba'i wa arba'ina. Ana min fadilatil hasyarat. Saya lipan. Saya daripada daripada kategori serangga. Ana namlun, saya semut. Ana minal hasyarat ijtima'iyah wa hibbu ta'amu halwa. Saya daripada jenis serangga yang banyak.
yang berkumpulan. Dan saya suka makanan yang manis. Ana zubabun inni ansyurul amradan binaqlil bakteria. Saya lalat. Saya akan menyebarkan penyakit lah yang daripada bakteria. Ana ba'udun. Saya nyamuk. Ana naqilatul amrad fi kal denggi wa malaria. Saya boleh menyebarkan penyakit seperti denggi dan malaria. Ana aqrabu a'ishu fil amakin muhfiyah. Saya kalajengking, saya tinggal di tempat-tempat yang sejuk dan gelap. Ana sursurun a'ishu fil hamami wal mirhad. Saya lipas, saya tinggal di bilik air dan mirhad. Sursurun, saya lipas, saya tinggal di al-hamam wal mirhad. Al-hamam ni tandas, mirhad pun samalah, maksudnya tandas juga. Tadi terputus kejap, so kita sambung yang bawah je lah. Okey, seterusnya an-nasyatat ni latihan. Awak bolehlah sebutkan, murid menyebut asmaul hasyarat yang kita dah baca tadi. Lepas tu dekat bar ni disuruh kamu pilih dalam gambar-gambar ni mana satu hasyarat. Macam tu lah. Okey, namlun, semut kan, akak al-ankabut ni laba-laba, mana satu serangga. Okey, ta'amil ni sama jugalah nilai murni, jadi awak boleh baca sendiri. Alright, seterusnya kita tengok muka surat 32. Okey, al-adawatul ittisaliyah al-hadisah. Tajuk yang sebenarnya yang kita belajar hari ini ialah alat perhubungan moden. Alat perhubungan moden. Okey. Alright, kita besarkan sikit. Saya tak nampak sangat. Tulisan ni kecil. Alright, Amin. Ya Abi, ila aina sanusafir fil utlatil madrasiyah al-qadimah. Ayah, kita nak pergi mana ni? Cuti akan datang. Cuti sekolah akan datang. Fi sanatil madiyah zahabna ila Bukit Fraser. Ma ra'aika law zahabna ila Pulau Redang fi Terengganu. Tahun lepas kita dah pergi dah Bukit Fraser. Apa pendapat awak kalau kita pergi ke Pulau Redang kat Terengganu? Hazihi fikrati jayyidah. Ana muwafiq walam nazhabu ba'da hunak. Ni pendapat yang bagus ni. Dia cakap saya pun ana muwafiq lah. Saya pun bersetuju dan tidak pernah pergi sebelum ini. La ba'sabi. Tak apa. Sa'abhasu anil maklumat. Kita boleh cari maklumat tentang Pulau Redang fi internet. Dekat internet. Rabbuma najidu maklumat muhimmatu qabla an yusafiru hunaka. Lagipun maklumat-maklumat tu penting sebelum kita pergi bercuti ke sana. Ahsan ya Abi. Izan umru sahlul internet. Okey, baiklah ayah. Izinkan saya melihat, melayari internet lah nak cari maklumat tu. Ayah dia kata sahih, boleh. Bagus, benar. Macam tu lah, okey. Alright, seterusnya kita tengok muka surat sebelah dia. Okey. Muka surat 33. Al-hasubu, ni antara jenis-jenis alat perhubungan moden lah. Al-hasubu minal ajhizatil elektroniyah nafi'atil linnas. Komputer merupakan salah satu alat elektronik yang bermanfaat untuk manusia. Okey, nombor satu komputer. Tantashiru maklumat biwasitati tilfaz. Penyebaran maklumat dengan melalui televisyen. Nombor dua, tilfaz, televisyen.
Tastami'ul ummu ila al-anashid fil mizya. Ibu mendengar nyanyian-nyanyian nasyid dekat radio. So radio nombor 3. Yata'alamu at-tulab minasyabaqatil ma'lumat. Murid-murid sedang belajar menggunakan internet. Syabaqatil maklumat. Okey, internet. Tursalul maklumat rasmiyah bil faksi. Dia menghantar maklumat-maklumat rasmi menggunakan mesin fax. Yastahdimu an-nasul hatifa litisalil asdiqa. Pentingnya manusia ni menggunakan telefon untuk berhubung dengan rakan-rakan. Al-qamari al-isna'iyya yaduru hawlal ard. Al-qamari isna'iyya ni satelit mengelilingi bumi. Okey. Anasyatat ni macam biasa latihan. Okey, awak boleh bacalah. Disuruh awak sebut semula alat perhubungan moden. Tak ambil ni nilai murni untuk tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, Alhamdulillah kita dah habis dah belajar untuk 3 tajuk. Okey, sekejap lagi Ustazah terangkan pula macam mana cara nak buat buku modul PDPR Bahasa Arab Siri 2. Alright? Okey, baiklah. Yang seterusnya saya akan terangkan pula macam mana cara nak buat buku modul ni. Buku modul ni macam biasa ada dalam box hijau dekat sekolah. Tolong ambil. Okey, tolong ambil. Kalau awak bersungguh-sungguh nak belajar, tolong buat. Ustazah dah bersungguh-sungguh bersemangat untuk buat bagi kefahaman awak lebih tinggi. Untuk awak lebih faham. Bila kita belajar satu tajuk, kita buat latihan, kita akan faham. Kita akan tengok sejauh mana kefahaman kita tentang sesuatu tajuk. Okey, untuk tajuk yang kita dah belajar tadi tu Al-Tuyu wal-Hasyarat. Dekat tamrin yang pertama ni, uktub asma Utuyu wal-Hasyarat di suril atiyah. Tulis nama-nama burung dan serangga mengikut gambar berikut. Ni ada gambar-gambar ni pun dah ada nama-nama binatang tu. Jadi awak awak cuma isi sahaja nama dia dekat sini. Okey. Seterusnya muka surat seterusnya kita tengok latihan yang kedua, hawil al-kalimah al-atiyah ilal mufrad al-atiyah al-mufrad ilal jama'ah. Kita dah belajar tadi kan, babrok seekor burung kakak tua. Jadi jamak dia apa? Tawusun apa jamak dia? Ghurabun, semua ni ada dah, kita dah belajar tadi. Okey, boleh semak balik dekat dalam buku teks awak. Okey, kemudian at-tamrin ketiga, terjemahkan kalimah di bawah kepada bahasa Arab. Okey, gagak apa dia punya terjemahan bahasa Arab? Merak apa? Ayam apa? Itik apa? Burung nuri apa? Burung nuri tu samalah dengan burung kakak tua. Okey, yang seterusnya al-wahdah kedua al-hasyarat. Okey, latihan yang pertama, tuliskan nama-nama al-hasyarat berdasarkan gambar. Ni lebah, nyamuk, semut, lalat kita dah belajar tadi kan. Okey, boleh tengok balik buku teks awak. Okey, kemudian yang ini pun Ustazah dah bacakan tadi penerangan. Saya lebah, saya ada penyakit, siapa saya. Dekat sini dah ada dah. Okey, boleh rujuk balik buku teks tadi, tak ada masalah. Okey, seterusnya yang terakhir. Alat perhubungan moden. Dekat sini awak bulatkanlah jawapan yang betul. Apa tajuk yang sesuai dengan cerita dekat atas. Okey. Adurah alat perhubungan moden. Ni nak tanya tajuk lah. Tajuk yang sesuai. Tajuk yang kita belajar hari ni tu. Ni apa dia. Lepas tu bila Amin pula dengan ayah dia pergi ke Bukit Fraser. Semua kita dah belajar tadi. Okay.
Seterusnya, ni pun boleh rujuk balik buku teks awak. Senang Ustazah bagi latihan, semua senang, semua mudah. Kalau tak buat, tak tahu Ustazah nak cakap apa. Okey, siapkan. Kemudian awak boleh hantar buku modul ni sebelum hari Ahad. Okey, hari Sabtu Ahad ni bolehlah hantar jika dah siap lah. Kalau boleh siapkanlah sebabnya senang sangat. Okey, latihan-latihan Ustazah bagi pun sangat senang, sangat mudah. Kalau kerja tidak bertangguh, insya-Allah awak akan cepat siap dan cepat hantar. Ustazah pun boleh record markah awak. Okey, itu sahaja kelas untuk minggu ini. Okey, Ustazah doakan anda semua diberi kefahaman yang baik. Anda diberi kekuatan untuk menyiapkan segala modul yang Ustazah bagi. Dan anda juga diberi kekuatan untuk hantar pula. Okey. Alright, itu sahaja. Syukran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.